Pedah 13 Mei pernah dengar tak? Pedah 13 Mei? No. Simpang 4, dia ada 4 owner je. Yang ni yang ni saya tak tahu benda ni. Pesakit sini yang cerita. Oh. Yang dah saya berjaya rampai 2 owner je. Tapi 4-4 saya pernah rawat. Ini confirm berapa banyak darah dah tu? Okey, 13 Mei ni pernah dengar tak ilmu parang terbang? Pernah dengar Tak ikutkan penceritaan, parang ni salah satu parang yang telah berjaya diterbangkan lah, lebih kurang macam tu. Yo. Ya. Parang terbang. Masuk parang terbang tu, parang ni sendiri. Okey, dia ada beberapa penceritaan lah. Pertama sekali, parang ni terbang dengan zat dah. Dia terbang. Dia potong orang-orang yang itulah. Bawa aja tu. Sak. Satu lagi, penceritaan yang lain kata, orang yang pegang pedang ni halimunan, tak nampak. Tahu-tahu parang sampai, Tahu-tahu parang sampai. Tapi yang menyebabkan parang ni jadi bermasalah sebab parang ni telah disalah guna pakai. Lepas owner dia meninggal, jatuh kepada waris. Jadi bila waris dapat ni, dia tak tahu ni function pedang ni apa ni. Dia nampak dia tak berbalik macam ni, letak dalam lemari. Kan? Sampai satu masa ada hamba Allah, kawan-kawan depa ni minta benda ni disalah guna untuk menuntut, minta nombor dan sebagainya. Ni ada kadam ke? Asalnya sampai jadi macam tu lah. Dia jadi rosak disebabkan ada orang guna untuk menuntut. Minta nombor ekor. Lepas tu dah habis kerja dia minta nombor ekor, dia pulangkan balik. Dia pulangkan balik dekat waris owner. Oh, dia ambil barang ni untuk buat ritual lah. Ya. Oh. Member ambil kan. Nak ambil lah pakai. Pinjam kat dia barang nanti kau. pergi balik lah. Pergi bawa-bawa. Dia pun tak tahu ni benda apa. Oh. Sampai sekarang ada kadang lagi? Ada kadam lagi. Ha? Ada kadam lagi. Dia ada kadam ah? Ada kadam. Saya tak matikan. Okay, cerita dia yang boleh ada kadam tu sebab pesakit tu kata duduk dalam amari berkocak. Yo. Amari berkocak. Dia macam bergegar. Lepas tu anak dia menangis, duduk pandang atas, nampak macam ada benda yang tak kena. So sekarang ni tak apa lah. Ustaz simpan kat mana? Saya simpan kat tempat ustaz. Tapi Alhamdulillah sepanjang saya simpan tak pernah lagi ada kes berkocak lah kat situ. Mungkin hari-hari kita laung ayat Quran, mungkin dia terbatal dengan sendiri. Tapi wallahi memang dapat kat saya hanya buat ikrar pemutus untuk orang tu. Saya kata saya nak simpan benda ni. Tapi memang betul ada kadam. Ada kadam. Daripada menurut penceritaan tu ada kadam. Mula-mula saya dapat ni kan saya kata kita boleh rasa kat tangan kan. Waktu saya pegang ni dia rasa macam tak nak shock current sikit-sikit. Ya. Dia rasa macam shock current kat tangan saya. Kita nak tahu benda tu ada benda, dia ada sedikit rasa-rasa tu lah. Kalau pegang je tak ada masalah kan? Tapi alhamdulillah sekarang saya pegang dia taklah berasa shock current sangat. Oh. Boleh pegang? Tapi wallahi wallahu alam kalau orang macam Safwan ke pegang kan. Kalau saya tak berani bagi pegang lah. Tak pegang. Tak pegang lah sebab kita tak tahu takut Sebab benda macam ni best ikut. pula pegang macam tu kan? Jangan pegang lah. Pandai lah weh. Tak macam dia macam warrior. Macam tertarik Pegang kan? lah. Sebab benda ni memang saya tak matikan lagi. Dia tarik minat dia untuk nak pegang. Faham? Boleh jadi. Boleh jadi ya? Hasutan sehalus-halus hasutan kan. Tapi sebenarnya function diorang guna ni untuk kebaikan kan? Mula-mula kebaikan kan. Sebab orang dulu kita tak tahu apa amalan dia berzikir dia, kita tak tahu wallahu alam. Ilmu apa yang dia pakai kita tak tahu. Saya tak pasti. Ustaz Fitri ni sebab apa? Dia tak menggalakkan. Tak menggalakkan Betul. pegang. Kalau wali semua pegang. Tak tahu apa saja tanya nak pegang boleh tak? Pandai tu. Kau bisa aja. Saja test. Kita Bukan. test juga. Bukan apa takut nanti pesakit dekat apa-apa bertambah pula ni. Ha? Kita ni melawak-lawak. Jangan melawak juga apa ni. Adam ni terkunci dalam ni sebab kita tak buka kain dia. Oh. Sebab tu saya banyak tunjuk. Tu kira bilah dah. Dalam ni bilah jangan buka. Oh, so makna tu kunci dia lah. Dia kunci dia. Kalau buka kain tu Jangan baru dia. buka. Jangan buka, tak buka. Buka kain tu. Janganlah. Kan? Terlepas lah dia. Kalau buka dia tak terlepas, dia kat mana pun dia akan balik kat sini. Tapi dia kan Cari kacau lah. orang lah. Dia suka kacau, jin suka kacau. Oh, yang buka tu. Boleh dah lagi kalau sebelum kami balik kami tolonglah agak rumah Hazan rumah. Boleh. Memang nak.